Di Korea Selatan, pembedahan plastik bukan lagi sesuatu yang pelik. Pembedahan plastik dah jadi hadiah tamat sekolah, syarat temuduga kerja, malah dianggap normal sebelum masuk universiti. Tapi persoalannya, adakah ini kecantikan sebenar atau tekanan sosial yang melampau di sana? Seoul terkenal dengan kawasan Gangnam yang ada banyak klinik estetik. Korea Selatan adalah di antara negara dengan kadar prosedur kosmetik tertinggi per kapita di dunia. Double eyelid surgery, pembedahan kelopak mata berganda, sangat popular. Ramai golongan muda Korea diberi pembedahan plastik sebagai hadiah tamat persekolahan atau tamat pengajian. Muka plastik dianggap cantik oleh mereka di Korea Selatan. Di sana, resume kadang-kadang disertakan gambar sekali. Standard wajah cantik nak kena V-shape, kulit flawless, hidung tinggi, mata besar. Budaya K-pop dan K-drama memperkuat pengaruh pembedahan plastik. Contohnya pengaruh industri hiburan seperti SM Entertainment dan YG Entertainment yang melahirkan banyak artis dengan imej bermuka plastik. Masalahnya, ramai remaja Korea Selatan rasa muka asal mereka tak cukup bagus. Kos pembedahan di Korea Selatan sangat tinggi, dianggarkan 700,000 won atau lebih untuk buat pembedahan plastik di muka. Ada yang buat lebih dari satu kali pembedahan plastik untuk maintain muka nampak muda dan cantik. Cantik ke muka plastik? Bayangkan kalau trend ini jadi normal di Malaysia. Berapa ramai sanggup berhutang semata-mata nak naikkan standard wajah. Walaupun teknologi maju, risiko tetap ada. Seperti muka jadi terlalu ketat dan tak natural. Selain itu, ada risiko saraf rosak, jangkitan kuman dan ketagihan prosedur pembedahan plastik. Kalau dah ketagih, memang tak cukup setakat satu kali buat pembedahan plastik. Sanggup habis berjuta-juta won sampai hilang rupa asal muka. Cantik sementara, tapi kesan buruk seumur hidup. Malaysia ada budaya dan identiti sendiri. Kita tak perlu jadi versi lain untuk diterima. Kalau kita mula percaya muka asal kita tak cukup baik, siapa yang sebenarnya rugi? Media sosial sudah cukup buat ramai hilang keyakinan. Jangan sampai pembedahan plastik jadi jawapan kepada rasa tidak yakin. Malaysia tak perlu ikut obses terhadap pembedahan plastik seperti Korea Selatan. Cantik bukan tentang ikut standard muka V-shape dan hidung mancung seperti artis Korea Selatan atau lain-lain negara. Kalau seluruh dunia berlumba buat pembedahan plastik untuk ubah wajah, biarlah Malaysia jadi negara yang cantik tanpa pembedahan plastik.